Wanita yang melahirkan anak itu adalah ibu yang paling kuat. Lepas bersalin, ibu kena jaga banyak benda. Kena rehat, elakkan angin, jaga luka, jaga emosi, kena jaga susu. Bayi pula kena mandikan dengan betul. Sendawa, bedung, urut, tidur, semuanya ada step dia. Dalam buku ni juga ada tips pantang cara orang kampung. Cara urut, mandi herba, berbengkung, elakkan masuk angin. Semua yang nenek-nenek dulu buat untuk cepatkan pulih. Dan ramai tak tahu lepas bersalin boleh dapat darah beku tahu. Kalau tak jaga dengan betul, boleh berlaku sesak nafas, boleh jadi tumpah darah, malah boleh jadi bawa maut. Sebab itu ilmu lepas bersalin ni sangat penting. Peranan suami pun besar tahu. Bantu isteri berpantang, uruskan baby bila isteri penat, pantau luka, tenangkan emosi isteri dan tahu apa nak buat kalau ada tanda bahaya. Semua ni dah dilengkap dalam satu buku. Sebab tu buku ni memang kena dimiliki. Apa nak jaga dan bagaimana nak lalui tempoh berpantang supaya suami isteri tahu apa nak buat dengan selamat.